Assalamualaikum. Kita nak remap sebiji Golf. Kalau korang tengok kat sini Golf, dia tulis apa? Golf R. Tapi sebenarnya Golf GTI 2.0. So jom kita tengok dia punya keliling. So aku tak pastilah dia dah tukar bumper depan. Saya pun mungkin main 18. So tengok bumper belakang ni dia dah pakai R. Tengok exhaust 2, dia keluar dekat tengah. Kalau betul-betul punya dia akan keluar kiri kanan. Dia akan keluar rapat kat sini. Kalau R baru dia duduk tengah. Ini adalah MK6, tapi kita bagi Mark 6 GTI lah. So kita nak remap stage 2. Siap port and bank lah. Jom kita tengok barang apa dia ada. Okey, dia punya ECU ni susah sikit nak capai. Dia duduk belah dalam. Lepas tu masalah Polo dengan Volkswagen Golf ni. Kalau Polo dia coolant suka mengalir ikut wire, dia pergi dekat ECU. Yang jenis Golf pula dia minyak enjin. Dia ikut wire, lepas tu pergi dekat ECU. So kat sini tengok dia punya intake masih lagi standard. So kita buat stage 1 lah. Stage 1 plus lah kita cakap. So downpipe dah tukar, exhaust dah tukar. Jadi kita buat pop and bank dan kita upgrade power sikit lah. Ini coil pun masih standard lah. Tapi Mark 6 GTI ni memang boleh follow lah top speed. Kalau nak join Kanjo dengan Evo, dengan FK8, FL5, lagi apa GR Yaris. Yang ni bangsa yang boleh follow top speed. Walaupun dah lama. Yang ni 2012 ni. Tapi aku sukalah dia punya performance ni. Kalau Golf start 2.0 kan, dia power lah. 1.4 boleh follow juga tapi lambat sikit. Tapi kalau remap stage 2 plus apa semua, power boleh datang lah walaupun 1.4. So jadi kita payung dia punya time draggy berapa second. Kita test 200 meter. Right. Tengok kereta ni body kit dah siap buat, lawa dah ni. Tapi cat kalau tengok betul-betul dia tak apa elok. Tengok pada jauh dia elok ha. So kata dah siap tune, jom kita tengok dia punya pop and bank macam mana. Boleh lah layan geli-geli ni kan. Okay. So timing dia asal dalam 11 second lebih bila kita try tanpa launching lah. So timing selepas tune boleh dapat 9 second lebih sebenarnya. Tapi traction memang tak ada dengan Taycan. Dia jadi spin lama. Tak kira kereta tu mengesok ke kanan lagi. Jadi siapa yang nak tune Volkswagen atau Audi boleh Roger.